Pernahkah anda merasa seperti ada daya misteri yang menarik anda ke landasan apabila sebuah kereta api MRT meluncur masuk ke stesen dengan kelajuan tinggi? Ini bukan adegan dari filem seram dan anda tidak bersendirian. Ramai yang mengalami sensasi aneh ini. Ia mungkin terasa seperti tarikan magnet atau mungkin ada kekuatan gaib yang ingin menarik anda. Tapi, tahukah anda, semua ini sebenarnya boleh dijelaskan dengan satu prinsip fizik yang sangat mudah difahami. Fenomena ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Ia menyatakan bahawa apabila kelajuan cecair atau gas meningkat, tekanannya akan berkurangan. Bayangkan kereta api yang bergerak laju, ia menolak udara di hadapannya, mencipta aliran udara yang sangat pantas di antara badan kereta api dan platform. Menurut Bernoulli, kelajuan udara yang tinggi ini menyebabkan tekanan udara di ruang sempit tersebut menjadi lebih rendah. Pada masa yang sama, di belakang anda atau di kawasan yang jauh sedikit dari kereta api, tekanan udara kekal tinggi. Jadi, apabila ada perbezaan tekanan tinggi di satu sisi dan tekanan rendah di sisi yang lain, akan wujud daya yang menolak objek dari kawasan tekanan tinggi ke kawasan tekanan rendah. Itulah yang menyebabkan anda merasa seolah-olah disedut ke arah kereta api yang sedang bergerak. Daya ini biasanya tidak cukup kuat untuk benar-benar menarik anda ke landasan, tetapi cukup untuk dirasai. Oleh itu, sentiasa penting untuk berdiri di belakang garisan keselamatan yang kuning. Ini bukan sahaja untuk menjaga keselamatan anda daripada sentuhan fizikal dengan kereta api, tetapi juga untuk mengelakkan diri daripada daya sedutan ini. Jadi, kali seterusnya anda menunggu MRT, anda tahu ia bukan majik atau hantu. Ia hanyalah sains yang berlaku di hadapan mata anda. Sungguh menakjubkan, bukan?